Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Husna binti Ahmad Zaki, nombor matrik C22A0326. Pada hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan teori takbudiah dan tekstualism. Teori takbudiah. Teori takbudiah ialah teori yang merupakan berbentuk sastra Islam yang telah dipelopori oleh pengkritik sastra iaitu Abdul Rahman Napiah yang dikenali sebagai Manasikana. Beliau merupakan seorang tokoh yang mengasaskan teori ini berpandukan aspek dalam Islamnya. Teori takbudiah adalah merupakan suatu bentuk ibadah dalam mendekatkan diri kepadanya untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 4 perkara yang telah difokuskan oleh pengkarya iaitu menurut pandangan Manasikana pada tahun 2014 menyatakan bahawa teori takbudiah mempunyai latar kepada penulis, aspek dalam pengisian-pengisian bagi karya, teknik-teknik dalam penulisan sesebuah karya dan juga fungsi-fungsi karya yang menjadi tunjang utama dalam beribadah. Tambahan juga, teori takbudiah ini juga mirip dengan teori strukturalism dan juga teori psikologi. Namun demikian, teori takbudiah ini lebih tertumpu kepada unsur keislamian. Teori tekstualism. Pengasas pada teori tekstualism juga adalah Manasikana. Kajian dan penerangan teori ini muncul dalam karya akademik sekitar awal abad ke-21 dengan rujukan penting oleh Manasikana pada tahun 2006 dan seterusnya. Teori ini mendefinisikan teks sebagai susunan idea dan pengalaman yang mengandungi makna berlapis-lapis dan sifat keunggulan. Terdapat 4 prinsip-prinsip teori tekstualism. Yang pertama adalah prinsip kehadiran, kedua adalah prinsip perlanggaran, ketiga adalah prinsip pengukuhan dan yang keempat adalah prinsip individualism. Prinsip kehadiran. Prinsip kehadiran mengacu pada proses yang berterusan dalam diri pengarang dari pembentukan idea sehingga penulisan karya selesai. Kehadiran ini melibatkan unsur-unsur seperti ingatan, pengalaman, pengaruh dan juga idea yang membentuk sesebuah karya. Kehadiran ini juga boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja dan menjadi garis panduan utama dalam mengangkat pengarang, teks dan juga halayak ke tahap yang unggul. Yang kedua adalah prinsip perlanggaran. Proses perlanggaran adalah usaha pengarang untuk memecah konvensi teks sebelumnya atau pelanggaran terhadap konvensi pengarang yang lain yang menghasilkan transformasi dan juga pembaharuan dalam karya. Pelanggaran ini adalah sangat penting yang menandakan keunggulan dan juga dinamika dalam penciptaan sesebuah karya sastra. Yang ketiga adalah prinsip pengukuhan. Prinsip ini menekankan usaha pengarang dalam memperkukuh nilai-nilai murni dan juga kualiti karya melalui setiap peristiwa dalam teks. Ia mencerminkan kesungguhan pengarang dalam meningkatkan mutu karya secara berterusan. Yang keempat adalah prinsip individualism. Prinsip individualism adalah melihat usaha pengarang menonjolkan kepribadian dan cita-cita menjadi teknik penulisan dan gaya yang unik. Prinsip ini menilai bagaimana pengarang mengangkat personaliti dan juga ideologi dalam karyanya sehingga karya tersebut menjadi perlainan dan menonjol secara idealistik. Sekian, terima kasih.